Part 3, pengunduran yang menyelamatkan, A Battle of Majuran Lake. Walaupun Jerman ni makin rapat, Rennenkampf guna taktik bijak dia. Dia tinggalkan dua divisi askar dia jadi perisai hidup. Fight sampai habis untuk cover retreat army utama dia. Jerman cuba kejar, tapi kali ini Rusia tak panik. Mereka retreat slow and steady dengan penuh disiplin. Lagi satu kemunculan yang menyelamatkan Rennenkampf, kemunculan tentera ke-10 Rusia. Diorang baru je dihantar dari belakang. Tujuannya jelas, tahan Jerman cukup lama supaya Rennenkampf ni boleh selamatkan army utama dia. Walaupun masih baru dan tak sekuat dengan yang lain, kehadiran diorang dah cukup untuk kacau plan Jerman. Nak terus kejar Rennenkampf atau nak hadap tentera baru ni. Jadi pada 13 September 1914, akhirnya pertempuran pun tamat. Jerman boleh klaim menang sebab dah berjaya halau Rusia keluar dari Rusia Timur. Tapi Rennenkampf berjaya selamatkan sebahagian besar tenteranya. Cuma harga yang dibayar memang besar. Rusia hilang 125,000 askar, Jerman perugi 40,000 orang. Tapi walaupun army dia selamat, reputasi Rennenkampf hancur. Dia dituduh gagal tolong Samsonov dekat Tambun, gagal pertahankan Rusia Timur masa Majuran Lake. Dan beberapa bulan lepas tu, dia dipanggil balik ke Rusia dan akhirnya kena pecat. Nasib dia lebih tragis lagi. Masa era Bolshevik 1918, Rennenkampf ditangkap dan ditembak mati. Jadi perakhiran hidup dia sama malang macam Samsonov, cuma cara berbeza. Walaupun Rennenkampf dah hilang dari pentas perang, cerita tak habis kat situ. Rusia masih lagi cuba bangkit, kali ni dengan tentera ke-10. Plan diorang jelas, nak balas dendam dan cuba masuk balik ke Rusia Timur. Dalam kepala Rusia, musim sejuk akan jadi advantage sebab mereka dah biasa dengan salji tebal. Sedangkan Jerman mungkin susah nak fight dalam keadaan macam tu. Tapi apa yang jadi? Inilah yang jadi Second Battle of Majuran Lake. Pertempuran dalam ribut saja. Lebih brutal dari kisah yang pertama. Hubungannya ada di part 4.